Burung-burung merpati pulang ke desa, sirnalah segalanya. Kenangan kemarin mega-mega berserakan ke timur laut. Mak! Oi, tok hang berlari ke laut apa budak ni ni? Dia buat terkejut orang ni. Boys. Happy nampak, Mak? Happy lah. Sagi tok hang nak main makan nasi di rumah kita. Ni mau nak buat tong sap ni, nak jamu tok hang makan. Tu, nampak dok habis tulang tu. Tok hang suka lah ni. Macam tak percaya je. Mak okey ke? Pasal apa pula tak okey, cik? Oi, mak mentua kesayangan mama nak main rumah. Kena okey lah. Tu yang mama nak masak tom sap daging ni, nak jamu tok hang makan lah. Ulok satu pinggan cabai tu. Hang tu, mak kalau kata gamok tak ada buat apa, pilah menyimpan-menyimpan zat kat depan tu. Pi menyapu-menyapu kat luar ke tok hang main sagi tenang. Mata dia tengok. Cik tak berapa nak faham lagi ni. Pasal apa jadi lagu ni? Bukan tidak mak tak bagi tok main rumah ke? Hai, siapa duk kata lagu tu? Masa bila yang mama tak bagi tok hang main? Mama ni kalau boleh hari-hari nak jamu dia makan, nak masak dekat dia, hang duk kata lagu tu pula. Gamok hang no. Uish, apa jadi ni? Hang tu duk apa jadi sangatlah Hafiz oi. Ambil penyapu tu, pi menyapu sikit kat depan tu, tinggal mama sorang-sorang kat dapur ni. Kacau lah kita nak masak ni tak senang. Oh, lupa pula nak abang kat hang ni. Sagi petang jangan duk pi mana nah. Mak nak bawa tok pi cari kain shoot. Dia nak buat baju baru kata. Balik pada kedai kain shoot tu, mama ingat nak singgah kedai mas tok hang lah. Duk kata kat mak lama tak pakai gelang mas, dia teringin nak pakai. Tumpang ada umur lagi orang kata kan. Kita pun duit tu ada lah sikit. Habuan nak beli gelang kat dia kan. Apalah sangat beda mak mentua kesayangan ni kan. Hang jangan pi mana petang ni nah. Noh, lagilah tak faham. Mak pasal apa ni? Mak okey ke? Mak terlebih makan ubat darah tinggi ke gena? Aku katok tang muka tu dengan senduk ni sagi kot berdamen kot. Amboi budak ni orang duk kata okey tak ada apa, okey tak ada apa, duk tanya apa lagi. Hang tu tidur mangkit sampai pukul 10 mau tak mimpi hak tu mimpi hak ni. Mangkit duk buat heran pelik. Sudahlah tu saudara sembang tua tang tu hang piduk di depan tu ni, jangan lupa dalam tengah jam lagi ke. Bolehlah pi ambil tu hang tau. Mau kalau kata gambar mati suraya hang ada, hang ajaklah sekali. Abang kata mama nak ajak makan nasi tengah hari. Mama buat tong sap sedap. Abang kat dia. Sorry lah. Anak kau dah main menyembang dengan kita pula. Tidak, kita dah rekod video ni kan. Tak pernah dah main menyembang. So hari ni kau dah nak buat tong sap daging dekat mak mentua kesayangan kau dah lah sayang. Oi, tok ya hampa tu. Baru ni dia abang dekat kau dah kata teringin nak makan tong sap. Tengok orang dah buat banyak sangat dekat TikTok tu kan. Dah buatlah kat mak. Tu yang hari ni kau dah buat tong sap kat dia ni. So last kali ni kau dah lempak masuk pi kat dalam tu kita punya enoki mushroom dah sayang nah. Bukan tu saja. Nak buat jamu mak mentua makan kan, kenalah bagi meriah elok. Kau dah tambah dalam tu kita punya tomato tau. Last kali sayang kita tabuk masuk pi kat dalam tu kita punya daun ketumbar. Hak ni lah yang nak buat bagi tong sap kita ni semua rebok bau cik. Mak mentua kita makan sagi pun bertambah-tambah nasi tu. Hang tengok lah mak mentua kesayangan kau dah makan sagi dia hirup tang kuah tu. Ui, belagu cik tak panggung kepala orang kata. So sayang-sayang kau dah semua. Lepas kita dah masukkan bahan-bahan yang last tu, kita kacau-kacau sikit bagi depa sekata, bagi depa bergelombang elok kat dalam kuah tu. Lagu ni sagi baru cantik. Jangan duk lempak semua sekali room sekali jalan je tau. Carrot tu berbuah awal tak apalah pasal dia keras. Macam tomato, mushroom dan ketumbang tu tak salah berbuah awal. Sagi dia lenyap tak cantik nampak, makan pun tak apa sedap. Amboi lah, segak nampak tom sap kita sayang. Mai kau dah nak rasa kuah dia, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Tak gaduh tambah apa dah sayang. Oi, sedap dah. Ajinomoto ke garam ke tak payah tambah perasa apa dah. Cukup lengkap elok semua dah. Semoga lah sagi mak mentua kesayangan kau dah tu makan dengan penuh berselera. Ayak tangan daripada menantu kesayangan dia ni dengan penuh ikhlas. Tak ada apa lah yang boleh membahagiakan kau dah selain daripada masak makanan sedap-sedap. Beda habuan nak jamu mak mentua kesayangan kau dah tu. Di kesempatan ni kau dah nak pesan lah dekat hampa semua. Mau kalau kata gambar ada mak mentua. Kenapa ni apa jadi? Hafiz! Mimpi rupanya nak haram tu lah boleh mimpi orang tua pelak ni. Duk mengata apa tak tahu kat aku di rumah tu sampai termimpi aku ni Anyway, untuk hampa semua sayang yang mana nak buat tom sap sedap macam yang kau dah buat tadi, jangan lupa pakai-pakai pakai serbuk tom sap ni. Murah je weh. Hak kecil RM7 lebih, hak besar RM10 lebih ke RM11 lebih. Lagu tu lah. Tak gaduh tambah garam ke ajinomoto ke nak perah limau ke tak payah. Semua berasa cukup lengkap dah sayang. Nak buat dengan ayam boleh, dengan daging boleh, dengan seafood boleh. Apa segala makna ni hampa nak buat dengan tom sap ni tak ada masalah apa. Bukanlah kata gambar hampa nak beli sayang. Hampa pergi dekat TikTok anak kau dah tengok video yang dia pinkan tau. Nama TikTok dia ada dekat caption. Sagi kau dah mention dekat bio kau dah tu pun ada tau.